Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa khabar para penonton semua? Harap semua dalam keadaan sihat sejahtera ya. Jadi, pertama sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih. Jazakumullah khair, barakallahu fikum kerana masih setia dengan saya dalam siri Ramadan tahun yang ke-2025. Jadi insya-Allah siri Ramadan kali ini bertemakan hadis. Saya nak menceritakan tentang al-mustalah hadis. Kita dah ceritakan dalam episod semalam berkenaan dengan al-maudhu'. Apakah itu hadis maudhu'? Hadis maudhu' ini maksudnya hadis yang palsu. Al-maudhu' wudi'a, cipta. Jadi hadis yang dicipta kemudian disandarkan kepada Nabi, sedangkan Nabi tidak pun berkata sedemikian atau buat sedemikian atau pengikraan baginda sedemikian atau sifat baginda tidak juga sedemikian. Okey. Jadi apa dalam episod semalam kita dah cerita al-maudhu' dicipta. Hadis, bila kita nak cerita tentang sesebuah hadis ni, dia boleh jadi 4 kategori kan, 4 status yang kita dah bincangkan dalam episod yang lepas. Boleh jadi sahih, hasan, dhaif dan maudhu'. Tapi hari ni kita nak cerita tentang al-maudhu'. Kategori maudhu'. Banyak kategori maudhu' ni. Untuk episod hari ni, matruk ini salah satu cabang daripada hadis al-maudhu'. Kita tahu hadis dhaif yang ringan ada 6 tu, kita boleh apa? Kita boleh amalkan dalam bab fadail amal dan targhib wa tazib. Tapi dalam mulai episod ini dan onwards, kita akan bincangkan dalam hadis yang berstatus dhaif berat, dhaif jiddan. Jadi bila hadis dhaif jiddan ni, kita dah macam episod lepas kita dah beritahu hukum kita nak meriwayatkan hadis palsu ni tidak boleh sama sekali. La tahillu, tidak halal untuk seseorang tu meriwayatkan hadis palsu melainkan bersama penerangan bahawa hadis ni palsu, baru okey. Jadi semalam kita cerita hadis maudhu'. Hadis tu maudhu' maksudnya memang dicipta. Tetapi untuk episod hari ni, dia dalam kategori ta'an, iaitu dituduh. Okey, dituduh. Jadi bila dia dituduh, dia akan ada dituduh dengan sesuatu yang buruk, maka riwayat tu akan ada kecacatan, dan kecacatan tu bukan kecacatan yang ringan tetapi kecacatan yang berat. Okey, dan dalam episod ni kita akan bincangkan tentang matruk. Okey, jom kita cuba masuk. Apakah itu matruk? Matruk maksudnya sebuah hadis yang mana di dalam sanadnya terdapat perawi yang dituduh berdusta. Okey, matruk ni diambil daripada perkataan tarakiyah, kalau saya tak salah. Dia punya baris tu. Tapi tarakafiyata, ta marbutah. Okey. Ataupun tak ada ta. Saya minta maaf, saya terlupa. Tapi maksud perkataan tersebut adalah kulit telur. Para penonton cuba bayangkan, kita kalau makan telur, tak kisahlah telur rebus ke, telur masak telur dadar ke, telur mata kerbau ke, apa-apa jenis telur lah, omelet ke kan. Bila kita dah ambil inti dalam telur tu, kulit telur kita buat apa? Kita akan buang, betul tak? Jadi matruk ni maksudnya kulit telur. Dia ditinggalkan maksudnya. Jadi bila kita cerita tentang hadis matruk ni, bila satu hadis tu dikategorikan matruk, maksudnya hadis tu ditinggalkan atau perawi tu ditinggalkan. Perawi tu ditinggalkan, jadi hadis tu pun ditinggalkan lah. Sebab ada satu je jalur riwayat. Kalau hadis tu ada banyak jalur, tak ada masalah. Tu kita boleh tengok jalur yang lain kan. Satu jalur je yang ditinggalkan, jalur yang lain-lain, riwayat lain-lain, sanad yang lain-lain, kita boleh tengok, tak ada masalah. Tapi kalau ada satu je jalur, maka memang hadis tu ditinggalkan lah. Okey, apakah sebabnya seseorang perawi tu boleh dituduh matruk atau berdusta? Pertama sekali, hadis tersebut tidak diriwayatkan melainkan oleh dia saja. Maksudnya dia dalam kategori hadis gharib. Hadis gharib kita dah belajar dari episod lepas, betul? Dia hanya ada satu jalur je. Bukan satu jalur, sorry. Dia ada seorang perawi, dia satu tabaqat atau lebih. pada satu peringkat ataupun lebih. Jadi kalau ada antara banyak-banyak
tabaqat tu daripada sahabat turun kepada tabi'in, turun kepada tabi'in. Kalau daripada tinggi-tinggi tu daripada sahabat tu sampai ke tabi'in, sampailah yang kepada imam yang meriwayatkan hadis tu di dalam kitabnya. Kalau hanya ada satu jalur saja, maka hadis tu kita perlu disimak terlebih dahulu. Kerana apa? Kalau di dalam sanad tersebut terdapat seorang perawi yang dikenali suka menipu dalam percakapan hariannya, maka itulah contoh hadis matruk. Hadis apabila seseorang perawi tu dia dituduh, dituduh suka menipu dalam percakapan hariannya. Ini boleh jadi fakta lah kan, bila dia banyak menipu. Cuba bayangkan, kita ada seorang kawan yang memang suka menipu. Dia suka, tak kisah ada bergurau ke tak bergurau ke, tapi dia menipu. Okey, bila dia menipu, bila satu hari dia bawa satu khabar kepada kita, kita akan memikirkan beberapa kali, betul ke tak betul apa yang dia ni cakapkan. Jadi itulah apa yang cuba dimaksudkan dengan hadis matruk ni, ditinggalkan. Kerana apa? Kerana bila dia dah menipu sekali, ada kemungkinan, ada kemungkinan dia juga menipu dalam meriwayatkan hadis ni. Sebab tu dia ada satu jalur je. Kenapa orang lain tak dapat hadis ni? Kenapa daripada dia saja kita boleh dapat hadis ni? Sebab tu kita kata dituduh menipu. Dia bukan menipu lagi. Kalau memang menipu terus, memang dicop kadzab, pendusta kan. Tapi bila matruk ni dia dituduh. Kita tak confirm. Cuma kita tahu dia ni di luar dalam kehidupan seharian dia. Dia jumpa kawan-kawan ke kat mana-mana ke, dia ni banyak menipu kan. Tetapi ada kemungkinan dia juga akan menipu dalam ilmu hadis, dalam meriwayatkan hadis. Okey. Sebab tu dia matruk, ditinggalkan. Jadi ganjil lah. Kenapa dia seorang je kan yang bawa hadis ni, kenapa tak ada orang lain yang bawa hadis ni. Okey, kita tunjuk contoh. Ya, hadis Amr bin Shamir al-Ju'fi al-Kufi al-Syi'i an Jabir an Abi Tafil an Ali wa Amr wa Umar وعمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الفجر يكبر يوم العرفة من صلاة الغداء يقطع صلاة عصر آخر أيام التشريك. وقد قال النسائي والدارقطني وغيرهما عن عمرو بن شامر متروك الحديث. Okay. Hadis Amr bin Shamir al-Jufi al-Kufi, hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Shamir al-Jufi al-Kufi al-Syi'i daripada Jabir, daripada Abi Tafid, daripada Ali dan Amr qala, bahawa Nabi SAW bersabda, Nabi SAW berkunut berkunut pada solat subuh dan bertakbir pada hari Arafah dan yaqta'u as-salatul asar, dia memendekkan solat asar pada akhir hari tasyrik. Okey, yukabbiru yaumal arafah min salatil ghadah. Saya minta maaf, saya tak berapa reti nak translate benda tu. Saya cuba cari makna dia pun saya kurang faham, tapi jangan risau sebab hadis ni hadis yang dalam kategori matruk. Jadi tak payah pening-pening. Pening-peninglah dalam hadis yang sahih, yang hasan, yang dhaif, ringan, yang kita boleh beramal. Tapi hadis ni memang dah bukan saya kata, tapi tengok bawah tu. Waqad qala An-Nasa'i wa Daruqutni. Maksudnya Imam An-Nasa'i dan Imam Daruqutni, dua tokoh hadis yang memang masyhur dalam ilmu hadis ni, wa ghairuhuma, dan lain-lainnya. Maksudnya bukan dua orang je yang kata, tapi lebih daripada dua orang ni kata. An Amr bin Shamir, dia berkata, dia komentar, dia memberikan komen tu kepada Amr bin Shamir ni, matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan. Ini yang kita kata tadi tu, matruk, hadis yang ditinggalkan. Jadi bila tokoh hadis ni kan tokoh hadis kecil-kecil, bukannya orang ustaz-ustaz macam, bukannya orang yang random, tak, tapi memang kita kenal daripada zaman berzaman, daripada kurun ke berapa hijrah sampai ke sekarang, nama mereka tu masih tepat dalam ilmu hadis ni, dalam cabang ilmu hadis. Mereka ni bukan orang biasa-biasa. Mereka memang orang yang faqih dalam ilmu hadis, dan mereka memberikan komentar bahawa
Amr bin Syamir ni seorang yang matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan. Kerana apa? Boleh jadi macam kita dalam episod lepas pula, dalam slide yang sebelum ni kita cerita tentang jalur riwayat hadis tu ada dia seorang je. Kemudian yang kedua, kenapa dia dituduh berdusta? Sebab kemungkinan dalam kehidupan seharian dia ada berdusta, ada menipu, cakap menipu. Jadi tak mustahil yang dia juga akan menipu bila cerita tentang hadis. Jadi macam itulah macam mana hadis matruk tu boleh terhasil. Okey, dia bukannya hadis mauduk dia hadis matruk. Hadis mauduk tu memang dah confirm palsu. Memang ada perawi dalam tu memang dicop sebagai kadzab, pendusta. Okey, yang ni dia dituduh berdusta. Dia bukan confirm berdusta lagi. Dalam ilmu hadis ni dia ada peringkat-peringkat dia. Sebab tu ada siddiq, ada saduq, kemudian ada apa? Hufaz, maksudnya hafalan dia memang kuat, tapi ada khafi, ringan sikit. Kemudian ada kazab, memang pendusta, tapi ni matruk, di bawah sikit. Dia dituduh berdusta. Sebab kalau dia memang kazab, hadis tu memang totally rejected. Tapi kalau macam hadis yang ni, kalau kita jumpa riwayat lain daripada jalur yang lain, kita mungkin boleh semak. Tapi dalam isu ni, hadis tu memang ditinggalkan. Hadis yang daripada Amr bin Syamir ni memang ditinggalkan. Okey. Jadi saya rasa cukup sampai di situ saja dulu itu untuk episod hari ini. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.